Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Fakrul Ashraf bin Muhammad Arman daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Payung. Hashtag Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2025. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang bertajuk 30 Wasiat Imam Syafi'i yang ditulis oleh Khairul Ghazali. Buku ini menghimpun 30 nasihat penting daripada Imam Syafi'i, seorang ulama yang agung, bukan hanya terkenal dalam ilmu fiqh, malah dalam akhlak dan bijaksana. Wasiat-wasiat ini mencakupi banyak aspek dalam kehidupan, seperti ikhlas dalam amalan, menjaga lidah dan lain-lain. Buku ini ditulis dengan bahasa yang sangat mudah dan difahami, sesuai untuk semua peringkat umur. Kesimpulannya, 30 wasiat Imam Syafi'i bukan sekadar himpun kata-kata, tetapi paduan hidup untuk membentuk hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Sebagai penutup, izinkan saya selitkan sedikit pantun. Baca buku waktu senggang, ilmu dicari berkat mendatang. Wasiat iman penuh gemilang, paduan hidup sepanjang zaman. Sekian, terima kasih.